Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersiaran secara langsung dari Stadium Maldives Perbandaran Selayang untuk petang ini kembali semula dalam saingan Liga Super 2025-2026. Cuaca yang baik untuk kita nak memulakan perlawanan untuk dua pasukan ini. PDRM FC melayan Kunjungan Sabah FC. Rongan ini sampai. Ini dikawal rapi. Walaupun kita nampak sentuhannya itu mau mencuba. Terus antara lintang cantik tadukan ini. Tetapi sayang. Bahaya kedudukan pertahanan PDRM. Kita melihat kepada kedudukan Mujagic. Baik hantarannya kepada Fakhrul Azim. Fakhrul melepasi pertahanan masuk dalam kawasan bahaya. Fakhrul percubaan terus kat Ragun. Oh sayang. Percubaan yang baik dari Fakhrul Azim, tetapi bantuan dari Hadi Fayad sikit liar. Ini semula baik lariannya masuk dalam kawasan bahaya. Leret, peluang terbuka untuk Sabah dan tandukan itu tenang untuk membuka jaringan dari Darren Lock. Untuk jaringan pertamanya musim ini, pengesahannya kita perlu nantikan reaksi dari Logeshwaran. Tetapi gerak ini kredit kepada Tierney. Sebelum dia dijatuhkan mendapatkan sepakan percuma. Di sini ada sentuhan Mujagic. Sebelum kedudukan yang terbuka, tidak ada sesiapa pun yang mengawal Darren Lock. Dia berada pada kedudukan yang baik. Dia bijak menghidu ruang kosong yang ditinggalkan oleh pertahanan pasukan PDRM yang lebih bergelut terarah kepada Mujagic. Berbagai sudut akan diteliti oleh Logeshwaran. Peluang itu terarah kepada Darren Lock. Jadi pengesahannya jaringan pertama dari Darren Lock untuk musim ini. Selepas aksi ini, mereka akan bertandang ke laman Penang FC pula. Tapi satu peluang yang terbuka dan satu tindakan tenang dari Cifuentes untuk menambah derita PDRM untuk gol kedua. Satu jaringan yang menarik yang diterjemahkan oleh Cifuentes pada ketika kelekaan pertahanan PDRM. Dan ini juga merupakan jaringan pertamanya. Jaringan kedua sebenarnya untuk Cifuentes. Sambil itu Sabah juga lancarkan serangan. Mereka menyusul untuk waktu ini. Stovelkin. Satu hantaran menarik dan juga satu turning dan juga rempatan. Menerjah jaring untuk gol yang ketiga. Menerusi Mujagic. Jaringan yang cantik. Ini yang dibezakan oleh kedua pasukan ini. Sabah apabila mereka memiliki peluang, mereka akan terjemahkan dengan jaringan. Jadi gol yang ketiga untuk Sabah. Begitu juga tewas sebelum itu ke atas Kuching City dengan 0-5. Dan pernah ditewaskan JDT 7-0. Satu lagi peluang untuk pasukan Sabah menerusi Tierney. Tapi sentuhan terakhirnya itu melambung tinggi. 1 lawan 1. Peluang yang terbaik untuk tambahan gol keempat. Tetapi terlalu kuat pula percubaan dari Tierney. Dinesh cuba berjaya melepasi masuk dalam kawasan penalti. Satu dorongan yang baik. Tierney. Satu lorongan yang lebih tenang kali ini tetapi tak cukup kuat. Yang memerlukan tenaga-tenaga baru untuk mempertahankan kelebihan 3 gol. Itu pencaturan yang direncanakan oleh Jepol. Jadi peluang terbaik untuk PDRM untuk membuka jaringan pertama mereka selepas ketinggalan
3 gol sepakan penalti yang akan diambil oleh Abri Noel. Pemain pertahanan yang sudah dapat dihidu oleh Khairul Fahmi Chairman, tapi kelajuan sepakannya itu berjaya untuk membuka jaringan pertama untuk PDRM dan juga jaringan pertama Abri juga untuk musim ini. PDRM percubaan dari luar kawasan penalti. Ada ruang satu chipping, tapi kredit kepada pemain pertahanan Rawilson. Dia menutup ruang yang ditinggalkan Khairul Fahmi Chairman. Satu kedudukan yang tepat. Dan di belakangnya juga Jafri sudah pun sampai. Jafri lebih tenang. Cantik antara Jafri. Ada jatuhan dalam kawasan penalti. Pertembungan. Nampak tercehan yang sedikit tinggi dari Padro ketika. Kita perlu melihat reaksinya. Okey. Jadi peluang itu terbuka kepada Tierney untuk dia mencari jaringan selepas beberapa siri peluang yang terhidang dan akhirnya dia sudahkan dengan jaringan yang keempat untuk Sabah. Satu keputusan dan juga satu peluang yang dimahukan oleh Tierney untuk jaringan gol yang keempat. Tamat. Jawapan visa terakhir untuk menamatkan aksi perlawanan yang ke-10 untuk kedua-dua pasukan. Untuk Coach Eddie, dia terpaksa akur menelan kekalahan yang ke-6 dengan keputusan muktamad. PDRM tewas kepada Sabah dengan keputusan 1-4.